Abang tenung lama sangat tu takut ke? Bukan takut, cuma abang tak biasa. Selama ni meja ni ada kopi je. Kalau kopi abang boleh jadikan rutin, yang ni pun mesti boleh. Kenapa saya membeli semua sekali? Semua ni untuk kesihatan abang juga. Dah macam farmasi dah. Tak apa, jadi farmasi pun ada sebab. Janji abang sihat. Dulu abang selalu fikir badan ni boleh tahan lagi. Sekali dia bagi signal baru nak gelabah. Masa doktor cakap tekanan darah abang borderline tu, abang ingat saya tak takut ke? Abang ingat abang yang paling takut. Saya tak paksa abang berubah, saya cuma tak nak tunggu dah terlambat baru abang nak berubah. Awai hang sekarang main masjid sekarang ni. Kalau saya duduk rumah terus mata nak sambung tidur. Dulu lepas subuh terus lesap, tak sempat nak bersembang. Dulu saya fikir cukup dah, rupanya badan ni perlukan disiplin juga. Hang berubah sebab apa? Sebab saya nampak orang rumah lebih risau dari saya. Kadang-kadang lelaki berubah bukan sebab sakit, sebab tanggungjawab. Saya tak nak jadi beban bila dah tua nanti. Bagus, disiplin tu bukan untuk badan je tapi untuk kepala sekali. Ya betul tu, sekarang kepala pun tak serabut dah. Ayah tengok ni baju ni. Yang ni cantik kan ayah? Cantik juga warna ni. Kena tanya Umi dulu cantik ke tak? Cantik. Warna dia pun cantik. Nanti raya saya pakai yang ni lah raya nanti. Cepat betul dia buat keputusan. Tak nak tengok yang lain ke? Tak nak lah, yang ni pun dah cantik dah. Yelah tak kisahlah, janji anak ayah gembira. Yang ni pun cantik juga kan? Tak nak ke yang ni? Yang pertama tadi lagi nampak elok. Yelah, semua cantik. Rambang mata tengok. Ayah nanti kita pakai sama-sama ya? InsyaAllah. Boleh je. Ayah tak penat ke hari ni? Kenapa tanya ayah macam tu? Tadi kan shopping lama mesti ayah penat, tapi abang tengok ayah steady je. Ayah okey je lah. Penat tu biasalah. Ayah kan dah tua. Saya pun perasan, abang steady je. Abang sekarang tak nampak cepat penat macam dulu. Mungkin badan dah biasakan diri. Lagipun suplemen yang saya beli tu banyak membantu. Dulu ayah cepat marah. Pantang ada salah mesti ayah marah. Yelah, ayah minta maaf okey. Lepas ni ayah dah tak marah-marah. Tapi tak janji Tak apa, sekarang ayah dah tak marah-marah pun dah okey. Abang nampak lebih tenang sekarang. Suka saya tengok abang macam ni. Dulu abang ingat dengan bersenam saja dah buat abang rasa okey, rupanya tidak. Suplemen ni tak menyembuhkan membantu kesihatan abang, tapi yang berubah tu diri abang sendiri. Kadang kita ingat kita berubah sebab kita kuat. Rupanya sebab ada orang tak pernah berhenti risau.